anak dara kita dengan anak dara awak sama tak? Kasut dia mengalah kasut ibu. Kasut ibu pun tak ada tinggi macam ni. Kasut dah berlundur ni. Tu apa lagi mak-mak nak kena basuh ni berlundur tepi-tepi ni Kau main lagi anak dara aku. Apa lagi kita nak guna sabun badan makeover. Kita bancuh dulu macam biasa. Lepas tu kita gendam dia, kita sental-sental sikit, settle. Lepas tu yang paling penting, kau janganlah buang air dia. Air dia ni boleh bertahan lama. Kau boleh cuci benda lain pula. Kalau pekat kau bawa bancuhan dia 30 hari air dia bertahan tau. Kau boleh guna. Basuh benda lain, basuh lagi. Janganlah membazir, membalik amalan syaitan. Lagi-lagi bulan Ramadan yang mulia ni. Lagi pekat, lagi bagus. Ni kau ambil kasut anak kau ni, kau gendam. Kasut ni kau gendam. Kau gendam, dia hilang tau. Kotoran ni terus hilang. Ni kena banyak sikit air lah sebab kasut kan. Kasut ni kau tengok ni aku letak je macam ni. Aku letak, aku sental sikit. Nampak? Baru sental sikit dah hilang. Dah hilang. Kasut-kasut kadang-kadang nampak macam senang disental tau, tapi sebenarnya susah. Kau sental. Terus nampak macam baru dibeli. Pada berus-berus tu, lepas tu kau bilas, kau akan nampak tak perbezaan dia. Kau tengok. Yang ini sebelum, yang ini selepas. Kau tengoklah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ke tidak? Yang ini berlundu-lundu. Yang ini dah bersih. Lagi lama kau gendam. Kalau kau malas nak berus, kau gendam je. Lagi lama kau gendam, lagi terus kotoran dia hilang. Nanti bersih, nampak macam baru dibeli. So, guna je sabun. Makeover ni. Kau buat je air macam ni. Lepas tu jangan buang. Ingat, air dia jangan dibuang. Boleh guna semula untuk basuh benda yang lain pula. Jimat kan?